Assalamualaikum guys. Sawadee-kap. Kap kun kap. Okey, pagi ni kita nak bergerak dah menuju ke Pattaya. Siap-siap tak? Semua sudah tidur. Jom kita bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jam tepat pukul 6.37 ke mah? 6.37 pagi. Macam ni lah. Kalau kata nak Valenda dengan Bro Riz, kau boleh tak bangun subuh-subuh macam ni? Lepas kita solat subuh, kita bergerak. So kita tak ada buang masa. Okay. Kita nak U-turn kat sana jauh, jadi kita ikut KL style lah. Kita lawan arus sikit, masuk sana. So kat sini kena hati-hati tak kisahlah kat mana-mana pun. Jalan Thailand kau kena hati-hati 100%, kalau boleh 200% lah. Bahaya lori. Yang lain okey. Sebab sini dah jadi laluan utama dia kan, lori kan, highway. Jadi belah-belah atas-atas macam ni kebanyakannya lori je lah. Nampak ni, nampak semua lori. Aku tidur malam tadi pun fokus betul-betul dengar bunyi lori tu. Bermakna non-stop lori ni kat highway ni. So aku dah pasang spotlight siap-siap. Diorang dah nampak lah aku daripada jauh. Tak risau sangat lah. Jom, bismillahirrahmanirrahim. Ok, pagi ni aku nak bergerak menuju ke Tongkang. Aku nak naik Tongkang, tapi tayar depan ni macam kurang sikit lah angin. Lagi nak top up sikit lah. Aku pun tak check lagi tayar depan ni. Apalah kena pula kan, tu hari tayar belakang. Jangan hari ni tayar depan pula sudah. Betul-betul kenangan. Okey, perjalanan menuju ke Tongkang 7 jam ke mana daripada sini. 7 jam daripada daripada Sungkarai ni kan. Nak menuju ke Tongkang. So kita jalan pelan-pelan lah. Daripada sini nak ke Wahin 4 jam. Daripada sini nak ke Maklong 6 jam. Daripada Maklong nak ke Tongkang, daripada sini 7 jam. So macam mana puasa kamu semua okey? Okey, alhamdulillah. Kalau tak okey pun alhamdulillah. Tapi jangan yak-yak sangatlah. Yang tak okey tu mungkin lah kurang sihat ke, gastrik ke apa. Macam aku gastrik. Jadi koma janganlah nak pikirkan sangat kan. Kadang-kadang tu ada kalanya gastrik naik kuat sangat, jadi terpaksa makan ubat. Okey. So mana yang terpaksa tu jangan yak-yak juga, kena ganti. Alright, okey lah. Aku nak bergerak menuju ke Tongkang. Nanti kat mana-mana lagi dah cerah, nanti kita sambung balik. Alright, jom. Mau lah. Alhamdulillah kama. Jam tepat pukul 7.18. Tadi ada kemalangan sikit lah 4x4 ni yang angkut barang banyak-banyak tu kan, transporter tu kan. Dan tengah aku corner tadi, sebab aku pun tak laju. Pagi-pagi je ni aku tekan auto cruise, tekan 100. Lepas tu aku nampak ada satu corner tu, aku pun drop brake kan, brake corner je tu dia depan tu sepa. So baik aku tak laju lah yang corner. Yalah, sebab gelap kan, memang aku tak laju lah pun. Sepa barang-barang dia, Allah dia. Tapi benda ni pun tak ada nak kata baru berlaku. Mungkin dah lama sikit, ataupun lebih kurang dalam setengah jam macam tu lah kan. Sebab aku nampak tadi ada 2-3 orang polis dah sampai. Tapi barang memang bersepah dekat jalan. Mungkin dia terbalik kot, aku ingat. Penuh dengan macam makanan laut lah. Dia punya polis train apa semua kan. So pada koma yang nak bergerak ke sini, kalau nak gerak subuh-subuh macam aku ni, hati-hatilah. Itu je lah yang aku dapat pesan kat koma kan, supaya kita pun tak terlibat sama lah. Bila corner malam-malam macam ni, kita tak nampak. Bila kita lagi laju, gelap macam ni, view kita lagi kecil tau. Tapi bila kita santai macam ni, view kita lapang, besar kan, boleh nampak. Itu je lah. Alright, jom. Mungkin aku akan berhenti dekat Caam. Aku akan sarapan dan terus makan tengah hari je lah kat Caam tu. Sebab kalau nak makan naik-naik, contohlah makan roti canai kan,
Lepas tu nak menanggung pula sampai ke Pattaya. Dah berapa jam? Ini baru sejam setengah perjalanan. Benda nak sampai ke Tongkang 7 jam. Lepas tu naik situ kan, Tongkang nak ke sana kan 2 jam lebih lagi kan. 9 jam lebih, dekat 10 jam. Standard lah perjalanan nak menuju, nak main dalam Thailand ni. Dia punya jam dia tu, dia punya mileage dia tu memang kau-kau punya jauh. Okay, right, jom bergerak menuju ke Pattaya Bike Week. Come on, Molaka. Alright guys, kita dah sampai di ni. Come on, burung-burung. Burung emas dibawa belayar. Tapi yang ni tak dibawa belayar. Dia tercegat je kat situ. Dah bertahun lah. Daripada 2014. Daripada 2014 aku datang ride sini. Ada lagi ni. Bayangkanlah berapa tahun lah. Itu 2014 tau. Kamu bayangkanlah. Kalau yang sebelum-sebelum ni kan, dulu 2014 belakang ni hutan tau. Hutan. Betul-betul ada burung tu je. Betul belakang. Lepas tu dia dah buka apa semua. Dia dah buat macam-macam lah dalam tu. Tempat nak settlekan orang meninggal apa semua kan. Macam tu lah cerita dia. Yang aku faham lah. Kalau korang tahu, korang komen lah kat bawah ni. Belakang dia tu ada apa kan. Selain pada sami-sami apa semua tu. Macam tu lah cerita ni. Dulu mana ada orang lalu hon-hon. Tak ada. Burung ke angsa? Ada yang kata angsa, ada yang kata burung. Tapi dulu kala orang kata burung. Pucuk dia macam angsa. Orang kata burung meh. Kala pun kala meh kan. Orang kata mana? Burung meh. Sekarang ni je baru dia orang ubah sikit. Angsa meh. Ada mau lagi tau. Jom. Allah Akbar. Oh, pagi buta Roblox ke mana? Patut lori tu dilaju ikut jalan sebelah tu. Bismillah. Oh, penuh durian tu. Thank you. Yelah, sebuah SPE buat speed trap. Nasib baik aku slow je subuh-subuhnya ni. Penuh durian tu sampai ke atas tu. Overshoot. Elok je susun durian tu. Elok dia susun durian tu. Patutlah lori tu dah belah ikut jalan ni tadi. Lepas tu kereta kat sini bagi lampu dia kan. Lepas dia. Betul lah. Ui, tak boleh percaya Thailand ni. Tak boleh percaya. Sebab tadi aku nampak lah dia punya kamera tu kan. Tapi aku dah slow lah masa tu. Tak sangka pula subuh-subuh macam ni dia bantai buat speed trap kan. Mana pernah Malaysia pun mana pernah buat speed trap Roblox macam ni subuh-subuh speed. Kali sini buat, tak boleh percaya. Lepas ni kau nampak kamera punya tiang tu kena slow lah. Alhamdulillah jumpa kat PTT. Aku tak set pun tadi PTT. Handphone pun kat box aku simpan. Alright, so jam Malaysia tepat pukul 9 dah kau mah. Aku nak isi minyak kejap. Dah 2 jam setengah perjalanan non-stop. Ni baru nak berhenti kejap. Isi minyak 95. Oh sini 95. Licin ni. Isi minyak kejap. Lepas tu rest kejap lah. Take 5. 2 jam setengah non-stop. Enjin pun panas dah kan pada pagi tadi. Aku tengok licin, kilat asimen dia risau ke. Alright. Tap. Oh, Alhamdulillah. 95? Full. Alright, nanti kita sambung balik Jom. Alright, akan. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah, kita dah settle dah. Isi minyak tadi 400 baht. Tepat 400 baht 2 jam setengah punya perjalanan. 400 baht duit. Boleh tahan. So setakat ni minyak yang aku dah habis
sampai sini semalam 1380, so 1400 lah. Ni campur yang ni lagi 400, total jadi 1800 lah. Minyak setakat ni lah 1800. So yang ni dah top up 800 tadi. Kemungkinan besar kita boleh pergi sampai Bangkok lah, untuk nak naik tongkang tu. Tongkang perjalanan daripada sini tadi 4 jam. 3 jam. Dia dah tukar lah 3 jam lebih lah, 3 jam 59 minit kan. So KM dibuka dalam 212. Kau mau tengok 212 pergi kepada 3 jam lebih ke 4 jam lah. Tumpur tak tumpur lah. Biasalah overlander sekali-sekala. Okey, tadi aku isi minyak tadi. Lepas isi minyak aku kencing. Lepas tu on the way nak pergi kencing tadi, ada satu kedai baru buka. Dia baru nak buka pintu sekali. Aku tengok, cantik. Seluar-seluar dia, seluar-seluar cantik-cantik lah kan. Yang orang kata poket tepi kiri kanan, seluar pendek dia pun lawa-lawa kan. Lepas tu aku tengok belah bawah tadi ada offer 100 baht. Aku pun suruh dia ponggah-ponggah, pilih, ambil saiz aku, ngam 100 baht jalan. Tak cakap banyak. Satu lagi, kalau nak beli seluar-seluar yang murah macam ni kan, kadang kat Anyai pun dah dapat harga macam ni. Jikalau kau ada pergi ride macam ni overlander, jikalau kau ada berhenti PTT mana-mana tu, jalan dalam tu kan, tengok. Kadang-kadang ada jual bag-bag yang murah-murah, bag-bag leather apa semua kan, original tau, bahannya buat pakai tangan kan. Kadang-kadang kasut murah-murah, kadang-kadang seluar baju macam tu lah. Jadi di sana satu lagi tempat yang aku nak berhenti ni, dekat Cha Am ni. Tak jauh dah, Cha Am ni lebih kurang dalam setengah jam je daripada sini. Dalam Cha Am, pagi lagi dah buat speed trap tu. Kicap mah. So dekat Cha Am tu ada satu kedai, dia banyak dekat situ, banyak jual baju-baju. Itu hari aku beli baju untuk anak dara aku dengan seluar 100 baht je, murah. Sebab tu aku cakap, kalau kau nak ada ride overlander macam ni, kau mesti singgah PTT mana-mana, kau berjalan lah, masuk sampai ujung-ujung, tengok apa yang ada. Kalau murah kau mau beli. Patut dia tadi aku baru balik bayar je. Rupanya lori balik bayar tadi aku nak potong jauh lah. Sini balik jumpa hampir usul. Okay kau mah, kita nak sampai dah. So tadi Mak Saleh ni dia tegur aku. Ni pun Kawasaki Ninja baru ni. Dia tak pergi bike week, dia nak pergi Wahin, dia cakap. Daripada Europe. Dia sebut negara mana tadi bah, aku pun tak tahu. Dia tengok aku macam blur, terus dia kata Europe. Okey. Terus aku hilang blur kan. Sebab negara yang dia sebut tu negara yang tak pernah aku dengar. Sir, boss, are you alone? Yeah. Alright. Okay. Steady Mak Saleh ni seorang ni betul-betul bikers kental. Datang daripada Europe, sewa motor. Tapi dia orang ni kadang datang ke sini ada bisnes. Macam itu hari dekat mana itu ni? Lupa dah. Dekat Pai. Bukan. Dekat mana? Chiang Mai. Chiang Mai, nampak? Dia orang bisnes. Masa aku tukar tayar kan, dia orang, bila aku tanya Mak Saleh tu, buat apa kat sini? Kata kan, kata bisnes. Kata, steady. Padahal Europe punya duit besar, datang sini jadi kecil lah kan. Dia jadi orang kaya lah. Okey, berbalik pada ceritanya, aku nak cerita kat kamu episod lepas kan, kenapa duit Thailand drop. Ni aku nak bagi tahu kamu ni. Sekarang ni Thailand dalam huru-hara dah tau, untuk bisnes dalam projek-projek besar-besar ni. Alright, okay, see you. Untuk projek besar-besar ni, banyak pelabur-pelabur dia orang ni sekarang ni dah cabut lagi. Dia nak keluar daripada Thailand. Sebab apa? Dia orang ni businessman yang besar-besar ni, yang berbilion-bilion ni, dia orang punya info lagi padu, lagi padat. Perisikan-perisikan dia orang tu lagi padu. Jadi dia orang dah tahu dah yang Thailand ni akan drop kau-kaunya daripada segi ekonomi. Jadi dia orang tarik duit dia orang semua, dia orang cabut lagi.
So sekarang ni dalam Thailand, untuk diorang punya apa ni panggil macam yang dekat Malaysia kan, bursa saham dia kan, drop kau. Sebab tu duit dia sekarang ni, macam semalam kita orang tukar 798. Kau bayangkan lah, dekat RM2 dah kan. Tak mungkin satu hari nanti jadi 10-10 balik macam dulu. Ataupun silap-silap kalau kata ekonomi dia drop kau lagi, kita pula lagi duit kita pula lagi tinggi pada diorang. Tapi tak banyak lah kan, mungkin RM9 lebih ke macam tu. Sebab RM down teruk, tak naik tak turun, takat tu je kan. Tak tahulah apa menteri Malaysia ni buat pun tak tahulah kan. Korang pun tahulah. Malas aku nak cerita lebih-lebih dalam ni kan. Itulah ceritanya. So kita dah sampai dekat simpang nak pergi ke Wahin. Aku tak masuk kanan ni lah, aku akan terus pergi ujung sana. Kita akan makan dekat Cak Am lah. Right, jom. Okay, go. Bismillahirrahmanirrahim. Ngam-ngam pun kosong. Bukan senang nak kosong ni highway ni. Continue for 1 kilometer. Kalau yang minyak. Jam tepat pukul 10.17 ke mah. Aku nak pergi kat Cak Am ni. Nak makan dulu kat sini. Sebab apa, kalau aku tak makan kat sini, aku pisang nanti. Sampai Pattaya lah baru boleh makan. Depan ni dah masuk susu Bangkok dah, dah crowded dah. Tak jauh lah. Ni terus ni kan, aku akan U-turn balik depan tu korang, ngalir ke sana. Tidak, pisang ke mah, pisang. Ni lah dia yang aku cakap tu, kedai makan Muslim dalam ni, kat Cak Am. Okey, yang baju murah tadi aku cakap kat sini lah. Macam-macam ada kat sini. Pusing dulu, belanja komo sikit. Road. Belanja road. Turn left after 18. Dalam tu. Dalam tu baju-baju jual murah. Ni makanan-makanan bukan Muslim lah. Jom kita pergi sana. Makan dulu, dah macam ni, dah pukul 10 lebih. Kita makan nasi lah terus. Sebab next station untuk makan tu nanti kat Pattaya ni. Larat ke? Larat, puasa. Puasa dah sekarang hari. Puasa? Slight left, then make a U-turn. Dia buka ke tak? Buka. Nampak makanan ni. Buka. Dia parking sini. Jom. Penuh juga kedai ni. Akan sini je lah. Samai je. Allah Akbar. Make a U-turn, then slight right. Okay. Jadi kita U-turn. Ni Diorang naik. ikutkan semalam, kita ingat nak tidur kat sini. Tidur dalam tu pun resort kak. Dalam ni pun resort. Tapi terlalu jauh. Bayangkanlah kita tak tidur lagi kan. Daripada KL tu Njut sampai Kunsarai. Atau mall lah kita. Mau kita mentek darah dulu. Nanti kita sambung balik Alright.